seorang lelaki bersama 4 rakannya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan membunuh adik lelaki kandungnya sendiri dalam kejadian berhampiran sebuah kuil di Tanjung Rambutan minggu lalu. Kelima-lima tertuduh yang berusia antara 22 hingga 36 tahun hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Norizan Ridwan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, mereka bersama seorang lagi suspek yang masih bebas didakwa membunuh mangsa berusia 18 tahun di kawasan berhampiran kuil Sri Subramania, Jalan Perpaduan, Southwood antara jam 1 hingga 4 pagi 12 Mei lalu. Kes dikendalikan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Pendakwaan memohon tarikh baharu bagi mendapatkan laporan penuh bedah siasat dan perubatan mangsa manakala tiada jaminan ditawarkan kepada semua tertuduh. Mahkamah kemudian menetapkan 20 Julai depan untuk sambutan semula kes. Sebelum ini, polis memaklumkan mangsa ditemui tidak sedarkan diri di dalam sebuah Honda Accord sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hasil bedah siasat mendapati mangsa mengalami kecederaan di kepala akibat hentakan objek tumpul, manakala motif kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan berkaitan kegiatan mencuri kabel.